Hai, Assalamualaikum. Hari ni Nana buat tahu crispy yang luar dia kulit tu dia akan rasa crunchy dan dalam dia lembut. Okey, jom kita mula. Hampa perlukan tahu keras, tepung gandum, tepung beras, serbuk lada sulah, garam, telur, serbuk penaik. First, Nana sediakan 5 biji tahu keras ni. Nana nak potong 4. Satu biji ni Nana potong 4 lah. Ikut hampa, kalau hampa nak potong kecil-kecil pun boleh. Macam ni kami potong 4. Sementara itu, jangan lupa subscribe, like, komen dan share YouTube channel Game Makan dan tekan loceng untuk sentiasa update dengan video baru kami. Ni dah siap semua potong 4. Kita nak buat bancuhan tepung pula. Bancuhan tepung dia kita perlukan 1 cawan tepung beras, setengah cawan tepung gandum, setengah sudu serbuk penaik, 1 sudu serbuk lada sulah, sedikit garam. Lepas tu kacau-kacau je bagi sebati. Lepas tu bila dah sebati, hampa campurkan dengan 2 cawan air. Okey, kacau-kacau lagi. Memang bancuhan tepung ni dia cayak lah. Dia tak nak pekat, kita nak buat cayak-cayak. Lepas tu hampa masukkan 1 biji telur. Telur ni optional, sama ada hampa nak bubur ataupun tak. Kalau tak suka makan telur, jangan bubur. Okey, lepas tu hampa masukkan tahu yang dah potong kecil-kecil tadi dan rendam selama 10 minit. Sementara tu hampa panaskan minyak. Bila minyak dah panas, baru masukkan tahu yang dah rendam 10 minit tadi. Kita nak goreng dia. Bagilah kulit luar dia ni sedikit garing macam tu. Lepas tu hampa ambil bancuhan tepung yang cayak tu, hampa tuang dekat atas tahu tu. Lepas tu hampa goreng bagi dia sedikit garing lagi, hampa tuang lagi. Ni buat step 2 ke 3 kali lah bagi dia coat dia punya tahu tu, bagi garing crunchy macam tu. Okey, ni dah siap dah tahu goreng kita ni. Hampa boleh angkat dan ketepikan. Next, kita nak buat sambal kicap. Sambal kicap ni senang je. Hampa sediakan dalam 1 biji bawang besar. Lepas tu hampa ambil 5 ulas bawang putih, 7 tangkai cili merah. Kalau tak ada tangkai cili merah, hampa guna cili hijau lah. Lepas tu 2 sudu bawang goreng, sedikit garam, 3 sudu gula putih. Kicap ni hampa bubuh ikut banyak mana hampa nak bubuh lah. Secukupnya lah kicap ni nah. Lepas tu hampa bubur dalam 1 sudu makan cuka. Hampa kisap sampai dia lumat. Alright, dah siap tahu crispy kita dan juga sambal kicap. Selamat mencuba. Jangan lupa subscribe YouTube channel Game Makan dan tekan loceng untuk sentiasa update dengan video baru kami. Bye.